Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu dah. Hari Rabu 29 hari bulan Julai 2026 Masehi bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Sekarang ini tepat pukul 5 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Kemarin, lepas pada buat video dari report, saya tak keluar ke mana-mana. Warna kelabu ni. Saya tak keluar ke mana-mana. Suasana rumah ni berasa berkabut. Saya tak keluar ke mana-mana. Lepas tu, lepas pada maghrib baru saya keluar pergi ke ajak ni nak pergi ke masjid tu, ke masjid nak kuliah di masjid apa Bukit Payung, tapi tak ada cuaca tak menentu kan, nak hujan macam nak hujan dan dah hujan berititik sikit. Lepas tu saya pun terpaksa ambil ni lah, pergi ke masjid tak konak klik lah. Terus pergi ke masjid kepada bar ada kuliah juga. Buka kitab baru mukadimah. Hari ni malam tadi baru dia buka baca kitab baru. Nasihat pesan Imam Al-Ghazali kepada anak murid dia. Pesan nasihat berdamai hidup lah. Lepas tu baru mukadimah kan. Biasalah, dia datang pengarah, dia datang penterjemah. Bukan profesor mana, Syekh Dr. Syekh Fahmi Zamzam. Karangnya tu hak diterjemahkan bahasa dalam Melayu, dia bahasa Arab. Lepas tu diterjemahkan tulisan dalam bentuk Jawi dan juga bahasa Rumi. Tulisan Rumi ya, bahasa Melayu. Indonesia, polisi Indonesia pun ada. Lepas tu semaya isyak di sana lah. Lepas tu singgah ke Dafiq seperti biasa. Minimal seperti biasa, balik pada pukul 20 malam. Awal sikit balik malam ni. Lepas tu tidur pun tidur tak awal juga. Dari pukul 2. Pukul 1.30 tidur. Bangun pada pukul 6.50 pagi. Bangun, terus mandi, semai subuh, makan sarapan. Ajak relax dah sekejap lah. Ajak nak bersiap-siap nak pergi kerja pada pukul 7.50. Tapi bila 7.40 tu duduk relax dah, atas 10 minit lagi nak siap-siap lagi lah. Tengah-tengah duduk siap tu hujan dah mulai 6.50 7.50 tu hujan lebat rau. Lepas tu tunggu 9.30. Tak pasti lah, dah pukul 9 tu saya tertidur dah. Saya anggarkan dah pukul 9.30 lah baru betul-betul hujan serat berhenti lah. Lepas tu tak pergi kerja hari ni. Mampu sehari bodoh. Bukan bodoh, saya kata itu pasal kuasa Tuhan kan. Astagfirullahaladzim. Tapi maknanya gitu lah. Tapi seberapa rugi juga. Kalau pergi juga tak tahu. Biasanya pakai saya, kalau biasanya kalau hujan ni dia malah lah. Dia malah nak istilah dah lewat-lewat lah. Malah nak buat kerja lah. Tapi kalau ikut agak-agak boleh sebenarnya. Kalau nak cepat nak kerja terik boleh sebenarnya dalam pukul 9 tu. Tapi air bawah tu banyak dah. Air dalam lubang konkrit kan, lubang hak lubang untuk bubuh gotu tu kan, ada soal lubang hak tak konkrit lagi kan. Banyak penuh air dah tu. Nak timba buat dulu baru bubuh boleh bubuh konkrit. Kau konkrit boleh tu. Esok kemarin boleh lah. Dia pun tak ada telefon, tak ada telefon, tak ada telefon tanya kan. Dia pakai senyap gitu, maknanya tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa tu. Tak ada masalah lah saya tak pergi hari ni tu. Lepas tu bangun tadi dah ada pukul 2 bawang. Lepas tu 2.42 stay bawang tidur sedap tidur selok. Sejuk cuaca sejuk sedap tidur. Bangun pada pukul 2 3.30 baru semaya dahulu. Ni tak semaya asar lagi ni.
video dulu ni. Pukul 5 dah. Nak pergi semayang, lepas buat video ni baru nak semayang asar lah. Lepas tu, saya main. Lepas tu tak nak buat apa tu, edit video. Dah sempat lah edit video lepas pada semayang Zuhur. Zuhur tu, selepas dengan Zuhur dah lah edit video. Upload video jam malam lagi. Belum tidur tu dah upload video. Lepas tu, sambung balik pada pagi tadi. Upload video. Belum tidur. Lepas tu sambung upload pula. Dah 3 video pula selepas bangun tu dah. Dah 2.30. Kedua tu dah sempat lah upload 3 video lagi. Lepas tu mai Zuhur pada 3.30 dah lah. Lepas tu dah ada pukul 4.50. Asar saat ni dah ada pukul 4.45. 4.45. Lepas tu tak ada maya asar lagi, mai sini dulu dah. Kat motel belakang tu. Lepas tu pukul 4.15 ni naik ke sini lah. Pada pukul 5, tepat pukul 5 petang ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Saya nak pergi pasal malam ni. Nak semayang asar, lepas tu nak pergi pasal malam. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.